customer tak nak lah phone battery health tak 100% wasting. Ni saya ada contoh iPhone 14. Kalau korang tengok kat sini, bateri 78%. Kenapa kita tak tukar bateri atau kita tidak pump? Satu, bila buka ada risiko nak pin pecah. Nombor dua, water resistant dia tak macam asal dah, sebab pernah dia buka. Nombor tiga adalah kita tak nak tipu customer lah dengan pump bateri, sebab nanti 2-3 minggu bateri akan turun balik kepada original bateri health ni. Phone kita kat sini semua, kalau korang tengok ni, dan kalau korang tengok semua ni, yang ni semua daripada real customer yang ter-in. Kita tak ada ambil daripada China, kita tak ada ambil origin, kita tak ada ambil LL set. Semua memang local set orang beli dekat Malaysia. Lagi satu, kalau bateri health kurang dari 80%, kita akan bagi harga yang lebih murah sedikit, supaya kalau customer nak tukar bateri, dia ada pilihan nak tukar bateri OEM, Origin ataupun genuine Apple. Kat sini kita ada sediakan genuine Apple jugalah. Bila customer nak tukar bateri tu, kita akan bagi diskaun lagi 100 supaya meringankan beban customer lah. Dan customer pun ada pilihan nak bateri yang tinggi ataupun bateri yang rendah sikit, supaya dia boleh tukar bateri pilihan dia sendiri. iPhone 16 Pro ni kalau korang tengok, bateri masih 98%. Kita takkan pump ke 100. Kenapa? Kita tak nak tipu customer. Kita tak nak just tunjuk je bateri tu 100%, 2-3 minggu nanti customer pakai, drop balik pada original bateri health dia. Sebelum kita orang letak kat dalam showcase ni, kita akan check bateri tu original ke tak, bateri telah dipump ke tak, supaya kualiti kita terjaga. So, ada apa-apa lagi soalan, boleh tanya kita.